أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, untuk para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan kembali. Oh, tu dah, kalau boleh tunjukkan tu je lah. Tunjuk kat situ. Alhamdulillah. Saya cuba untuk mohon pihak masjid kalau boleh tayangkan slide. Kalau dapat tayang, okey lah, insyaAllah. Sambil-sambil kita mendengar ya. Baik. Jadi seperti biasa, kita akan meneruskan kuliah kita berkaitan dengan sirah 4 khalifah. Dan kalau kita imbas kembali pada bulan lepas, kita telah mula membincangkan tentang khalifah yang ketiga. Kita nak mengenal sedikit sebanyak latar belakang khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bergelar Zunnurain. Okay, baik. Jadi, sementara kita tunggu setup ni, saya ada nak, sebagai pendahuluan lah, saya ada nak berkongsi tentang okay. Ni. Ni cucuk mana? Sekejap. Saya Alhamdulillah. Baik. Jadi saya nak kongsikan satu perkara sementara kita tunggu slide kita dapat ditayangkan. Ada satu kitab kecil yang saya jumpa. Ni saya belilah. Ni saya nak kalau kita kaitkan balik dengan kuliah kita yang awal mula-mula tu, saya ada baca ataupun saya ada petik tentang satu petikan daripada daripada sebuah matan tauhid berkaitan dengan khalifah. Mana kat sini? Ni. Dalam buku dia lah Ensiklopedia 4 Khalifah ni. Dalam buku ni saya petik daripada matan Jauharah Tauhid. Ini sebuah kitab ataupun matan ataupun bahasa mudahnya kitab asas dalam pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebutkan tentang Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey. Yang kedua, saya jumpa satu lagi matan. Ini sekadar tambahan pengetahuan ilmu baru. Kalau matan kita kata apa tadi, Jauharah Tauhid satu, ini satu lagi matan namanya Jawahir Al-Aqaid. Matan juga mungkin jaranglah kita pelajari sebab pengarangnya adalah seorang ulama bermazhab Hanafi. Biasanya kalau kita di alam Melayu, akidah kita biasanya pengajian kita Asy'ariyah, kan? Mazhab fiqh kita Syafi'iyah. Itu biasalah. Tapi yang ni aliran ataupun kita kata pendekatan Maturidiyah yang dikarang oleh ulama Hanafi. Siapa? Namanya Al-Maula Khizir bin Jalaluddin, ataupun bahasa famous dia namanya Khizir Chalabi. Ini seorang ulama bahasa mudahnya dari Turki Uthmaniyah. Di sini ada Al-Hanafi Al-Maturidi. Nak kata beliau ni ulama mazhab Hanafi, mazhab fiqahnya
Maturidi dari sudut akidahnya. Siapa lagi Hizir Chalabi ataupun Khidir bin Jalaluddin ni? Beliau ialah guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh, kita biasa kenal Sultan Muhammad Al-Fatih kan? Oh, apa? Konstantinopel, Istanbul. Tapi kita tak kenal siapa cikgu dia. Siapa tok guru yang ajar Fatih ni? Rupanya seorang ulama besar. Namanya Hizir Chalabi. Dia ada kitab dia, kecil je. Cuma mungkin saya tak pasti ustaz kita boleh ajar ke tak, sebab ni ahli biasanya ni apa kita kata pendekatan Maturidi. Kita Asy'ariyah biasa kan, Asy'ari. Tapi dua-duanya dalam ahli sunnah wal jamaah. Nak kata bahawa suatu ketika dahulu dunia Islam ni luas. Kan? Dan mazhab utama yang kita belajar ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab fiqh, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan 2 mazhab akidah yang utama, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ari dan Maturidi. Inilah sekadar perkongsian, dan turut dibahaskan juga dalam bait-bait terakhir setelah beliau membahaskan tentang akidah. Ada satu bab yang dinamakan sebagai Tartibul Khulafa Ar-Rasyidin. Ni ujung ni. Maksudnya apa? Dalam pembelajaran tauhid, dan kalau dalam tradisi ulama sunnah wal jamaah kita, belajarlah tauhid macam mana pun mesti dia akan masuk bab khilafah, bab imamah. Kenapa? Supaya kita nak jelas bahawa imam ataupun khilafah yang keempat ini, 4 orang khalifah ini adalah kita, istilahnya apa? Kita hormati mereka, kan? Sebab apa? Sebab nak berlawan dengan mazhab, setengah-setengah mazhab yang lain, mereka menolak, mencerca, dan sebagainya lah kan, kepada 4 orang khalifah ini. Bukannya kita nak memuji, kita kata sehingga istilahnya wa'iyzubillah mengagungkan, tak. Cuma kita sebagai umat akhir zaman, terutamanya para umat yang mutaakhirin, kita mengiktiraf golongan salaf ataupun golongan mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalin, kita kata, terutamanya 4 imam kita yang utama selepas Rasulullah. Mungkin kalau dah ada dah. Inilah sekadar perkongsian lah. Nanti kalau tu saya ada perkongsian lain saya akan kongsikan. Menarik sebab saya sendiri pun terkejut dapat tahu yang sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih ada berguru dengan seorang ulama besar, dan dia menghasilkan kitab tauhid. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, Hizir Chalabi ataupun Khidir bin Jalaluddin ni ialah qadi yang pertama Istanbul. Setelah Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa nak jadi, kita kata mufti lah ataupun qadi kota Istanbul tu? Lalu Sultan Fatih lantiklah Hizir Jalaluddin ataupun Khidir bin Jalaluddin ni sebagai qadi yang pertama. Ini cerita dia. Mungkin kisah ni tak banyaklah diceritakan sebab ini biasanya dalam kita kata aliran ataupun silibus pengajian Maturidi biasanya di Turki, di India, Pakistan. Mereka belajarlah. Kita aliran Asy'ariyah biasa ikutlah aliran seperti mana sedia ada. Cuma yang penting kedua-duanya masih dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu kita kena ingat. Baik, sekadar perkongsian sajalah baik berkenaan dengan kita kata khilafah Uthman, dan Uthman bin Affan pun ada disebut di dalam senarai tersebut. Okey, baik. Dah ada. Okey, baik. Masih lagi dalam topik yang berkaitan dengan mengenali latar belakang Khalifah Uthman bin Affan. Kita sudah bicara tentang pernikahan beliau dengan 2 orang puteri baginda Rasul, itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan kita masuk kepada muka surat yang 64, surat ke-68. Surat 68, iaitu berkaitan dengan tajuk rupa paras yang baik. Ni nak kata ciri-ciri fizikal kan, yang ada, yang diceritakan tentang Saidina Uthman bin Affan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sa'ad menukilkan riwayat daripada Abdurrahman bin Hatib. Beliau berkata,
Ni kalau tu bolehlah tengok ah. Oh tu ada slide-nya. Okey. Saya tidak pernah melihat seorang pun daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pertuturannya lebih sempurna dan lebih baik daripada Uthman. Namun sayangnya beliau adalah seorang lelaki yang takut untuk berbicara. Ni seorang, dia kata seorang sahabat yang dia kata apa panggil istilah dia, mengisytiharkan ataupun menggambarkan kan, tentang perihal sahabat besar Uthman bin Affan. Beliau sendiri sebut yang mana Uthman bin Affan ni seorang yang baik tutur kata dia. Sempurna tuturan. Maksudnya apa? Dari segi pertuturan beliau tak suka bercakap perkara yang sia-sia. Kan? Sekadar bandingkan, kita cuba flashback balik. Kan? Kalau sahabat yang sebelum ni, kita bicara khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Kan? Kalau kita dari sudut kita bayangkan pun, kita boleh nampak perbezaan watak kedua-dua orang sahabat besar Nabi ni. Umar bin Al-Khattab bukanlah nak kata perkataannya tidak baik, tak. Cuma kata-kata Umar ni lebih tegas, lebih berani, lebih orang Kelantan panggil kejak. Kejak. Cakap tu memang betul-betul sungguh-sungguh. Kalau Uthman, dia macam lembut, dia macam nak cakap pun jenis yang kalau cakap bila perlu je. Seolah-olah dia macam tu kan. Namun sayang beliau ada seorang lelaki yang takut untuk berbicara. Maksudnya tak banyak bercakap lah. Barangkali mungkin kalau bila cakap sekali, itu kira memang mutiara lah orang kata kan. Sampai ada biasa dalam kalangan kita ni kan, sembang-sembang kawan ni, kau ni senyap je, ada emas ke dalam kan. Dia umpama dia begitulah. Tapi bukanlah nak kata Uthman ni susah je. Maksudnya dia bercakap tu berhati-hati kan. Dia takut salah bicara dan sebagainya kan. Apatah lagi nak bicara benda yang tak elok, umpat dan sebagainya. Inilah antara salah satu sikap Sayyidina Uthman kalau kita akan bincangkan nanti dalam masa pemerintahan beliau. Nanti saya akan sentuh sikitlah. Kenapa waktu Uthman bin Affan beliau didesak untuk lepaskan jawatan? Itu nantilah. Tapi saya cerita sikit. Uthman tak boleh nak bagi kata putus. Maksudnya apa? Maksudnya bila dah ramai orang cakap, letak jawatan. Kata kat Uthman. Tapi Uthman dia tak boleh. Maksudnya apa? Macam kita dapat tahu karakter Uthman ni, dia macam kita boleh bayangkan seorang yang kita kata barangkali perlukan perbincangan, bantuan orang untuk meyakinkan dia membuat keputusan. Barangkali satu segi yang lain, beliau memang beristihad sebegitu. Jadi nak dikatakan bahawa Uthman bimbang kalau tindakan yang dia buat ni akan menyebabkan keburukan yang lagi besar. Boleh jadi macam tu. Kan? Tu nanti kita dalam hujung-hujung tu kita akan nampak kepribadian Uthman ni, kenapa dia buat macam tu. Kenapa orang fitnah macam-macam, Uthman senyap je. Nanti kita akan tengok nanti. Baik. Kemudian Ibnu Asakir menukilkan riwayat daripada Abdullah bin Hazm al-Mazini. Beliau berkata, saya tidak melihat seorang lelaki atau wanita yang memiliki keelokan ataupun rupa paras yang elok daripada rupa beliau. Kan? Kita boleh simpulkan orang yang kemas lah. Kan? Uthman ni seorang yang kemas. Dan kita kata, boleh kata karakter peribadi Uthman ni lebih kurang macam sahabat baik dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Dua-dua ni kawan baik lah kan, best friend. Kan? Ibnu Asakir menukilkan lagi daripada Musa bin Talha, beliau berkata, Uthman bin Affan ialah seorang lelaki yang paling rupawan. Maksudnya jagalah, handsome. Kita kata, apa panggil? Bukan jangkok tu terlampau tu kan. Maksudnya kemas. Orang yang kemas, jaga penampilannya. Ibnu Asakir menukilkan riwayat lagi daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyuruh saya pergi ke rumah Uthman bin Affan untuk menghantar satu bungkusan yang di dalamnya berisi daging. Lantas saya pun masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu terdapat Ruqayyah yang sedang duduk. Pada ketika itu sesekali saya terlihat wajah Ruqayyah dan sesekali ke arah wajah Uthman. Tak kala saya kembali, Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu telah menemui kedua-duanya?
Ya, jawab saya. Adakah kamu melihat pasangan suami isteri yang lebih baik daripada kedua-duanya? Tidak, wahai Rasulullah. Ni Usamah bin Zaid lah. Siapa Usamah bin Zaid? Anak kepada anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Harisah. Jadi nak kata itu dalam lingkungan keluarga Nabi lah. Jadi perbincangan tentang Zaid bin Harisah, Usamah ni banyaklah, banyak-banyak perbincangannya. Cuma nak dikatakan bahawa kenapa Usamah boleh masuk dalam rumah Nabi dan sebagainya, itu pada zaman itu. Boleh jadi zaman itu kita kata dari sudut hubungannya dengan Rasulullah akrab lah. Dan kita pun maklum bagi Rasulullah menjadikan Zaid bin Harisah ayahnya Usamah itu sebagai anak angkat. Walaupun sebelum itu Nabi mengiktiraf sebagai anaknya sendiri, anak baginda sendiri, tapi Allah Ta'ala mansuhkan atau tegur Nabi tak boleh. Jadi hukumnya kekallah sebagai anak angkat yang dikasihi oleh baginda. Dan Usamah pun sama, Usamah pun dikasihi oleh baginda sebagaimana baginda menyayangi ayahnya Zaid. Jadi nak kata kat sini dalam cerita riwayat ni mengatakan bahawa Rasulullah SAW sendiri mengakui bahawa, bertanya kepada Usamah, dan Usamah sendiri mengakui bahawa kedua-duanya, Uthman dan Ruqayyah itu adalah kita kata pasangan suami isteri yang kita kata baiklah. Orang kita panggil apa? Sejoli kan. Merpati dua sejoli. Maksudnya dua-duanya eloklah, rupa paras, baik kan. Gitu. Ini semua riwayat-riwayat ni saya bacakanlah. Kita nak melihat bagaimana kita kata latar belakang kehidupan Uthman bin Affan. Kemudian lagi daripada riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, semasa Nabi SAW menikahkan anaknya Ummu Kulthum, baginda berkata kepadanya, inna ba'alaki ashbahun nasi bijaddiki Ibrahim wa abiki Muhammadin. Ni. Maksudnya sesungguhnya suamimu itu, iaitu Uthman, ialah orang yang paling mirip dengan datukmu, iaitu Nabi Ibrahim, dan ayahmu iaitu Muhammad. Ini hadis riwayat Ibnu Adi. Jadi nak katakan bahawa Rasulullah SAW mengumpamakan, kita kata ashbahu, maksudnya kita kata bahasa mudahnya mengumpamakan, ataupun kita bagi istilahnya mirip-mirip gitulah kan. Kau ni macam ni kan. Umpama macam nak kata bahawa yelah, barangkali mungkin itu dari sudut kita kata, memanglah kita maklum Nabi Ibrahim ni sudah lama kan. Cuma boleh jadi dari sudut yang lain. Mungkin aspek elokkan akhlaknya seperti mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada kisah Allah Ta'ala ceritakan, Nabi Ibrahim ni seorang yang lemah lembut, kita kata halim. Ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ibrahim ni halim. Seorang yang elok tuturannya, baik dari segi perkataannya, sebagaimana Uthman bin Affan kan. Dan dikaitkan juga wa abiki Muhammad, bahkan baginda sendiri mengumpamakan kemiripan akhlak dan tingkah laku beliau itu umpama seperti kan bapa mentuanya sendiri, iaitu baginda SAW kan. Ni katalah Uthman bin Affan ni kita kata satu ciri yang keelokkan akhlak yang kita boleh ambil lah dari sudut macam mana dia bergaul dengan manusia. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna nushabihu Uthman bi abina Ibrahim. Ada lagi riwayat lain nak mengatakan bahawa sesungguhnya kami menyerupakan Uthman dengan ayah kami Ibrahim. Ini Nabi SAW umpamakanlah. Nak kata ada keadaan-keadaan tu dari sudut Rasulullah mengiktiraf fadail. Dalam bab ini disebut sebagai fadail. Fadail, kelebihan yang mana dia merangkumi pengiktirafan baginda Rasul kepada sahabat-sahabat yang besar. Kan? Kemudian ada lagi daripada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Rasulullah SAW menutup kainnya tak kala Uthman masuk menemuinya. Barangkali mungkin tersingkap kaki baginda tu, Nabi pun tutuplah. Kemudian baginda bersabda, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Mengapa saya tidak rasa segan kepada seorang yang mana malaikat pun segan kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Kan, banyaklah ni bukti-bukti yang ataupun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa
ciri-ciri kepribadian Uthman bin Affan ni seorang yang kita kata elok, lembut, baik, tutur katanya. Macam kita boleh bayangkanlah seorang yang uh, kita nak gambarkan sebagai seorang yang berpekerti mulia, berakhlak mulia. Kan? Kita memandang, berurusan dengan dia pun tenang je kan. Tak ada rasa nak tak puas hati ke apa kan. Umpamanya macam itulah. Dan kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaqahum hayaan Uthman." Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan, Nabi sebut karakter sahabat ni, kan, sahabat-sahabat besar dia, kan. Umat saya yang paling pemurah ialah Abu Bakar. Ini Rasulullah sebut dalam riwayat Imam Ahmad. Manakala dalam kalangan mereka yang tegas dan dalam agama Allah, Umar. Dan yang benar-benar memiliki rasa segan dan malu ialah Uthman. Kan, tiga ni. Kan? Kemudian yang terakhir daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Likulli nabiyyin rafiqun wa rafiqi Uthman." Bagi setiap nabi itu ada peneman, maka penemanku di syurga kelak ialah Uthman. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itulah nak katakan bahawa barangkali sebuah pengiktirafan yang dinyatakan oleh sama ada para sahabat sendiri, yang paling utamanya Rasulullah SAW sendiri, tentang karakter dan perilaku Uthman bin Affan yang bukan sahaja baik rupa parasnya, elok, kemas, segak, macam itulah dan seumpama dengannya, tetapi juga akhlaknya, mencerminkan seorang yang kata berakhlak mulia. Baik. Kemudian kita masuk kepada muka surat yang ke-70. Ini kita maklumlah berkaitan dengan kedermawanan Uthman. Okey. Walaupun tadi dalam hadis yang tadi Nabi SAW sebut Abu Bakar As-Siddiq kan yang pemurah, tapi dalam masa yang sama kita kata istilahnya sahabat yang nombor dua lah, ataupun kita kata pesaing, bukan kita saing apa, sahabat yang sama-sama lah lebih kurang pemurah, bawah sikit daripada Abu Bakar, Uthman. Kerana apa? Kerana Abu Bakar lebih dahulu menginfakkan hartanya. Sebab Abu Bakar Siddiq lebih awal dulu masuk Islam. Jadi banyaklah hartanya yang telah digunakan untuk Islam terlebih dahulu. Kemudian barulah bila Uthman dah masuk Islam, barulah Uthman pula contohi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kita lihat daripada Abu Abdurrahman As-Sulami semasa Khalifah Uthman bin Affan dikepung. Ini kita petik sedikit. Beliau melihat orang-orang yang mengepungnya seraya berkata, "Semoga Allah mensejahterakan kamu semua. Saya tidak mengatakan ini kecuali kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tidakkah kalian tahu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man hafara rumata falahul jannah fahafartuha. Alastum ta'lamuna annahu qal, Man jahaza jayshal usrah falahul jannah fajahaztuhum. Qala fasaddaquhu bima qala." Artinya, barang siapa, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membeli ataupun menggali perigi rumah, maka ni saya akan cerita tentang peristiwa ni, maka dia akan masuk syurga. Oleh itu saya menggali perigi atau membeli perigi itu. Bukankah kamu semua juga mengetahui Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempersiapkan persediaan perang bagi tentera yang berada dalam kesulitan ketika perang Tabuk, maka dia akan mendapat syurga. Lantas saya mempersiapkannya. Orang-orang yang mengepung Uthman membenarkan apa yang telah dikatakan beliau itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi, di seolah macam flashback baliklah. Dia macam bawa ke depan peristiwa. Dalam riwayat ini menceritakan tentang tadi, tentang ketika mana Sayyidina Uthman bin Affan dikepung. Saya bawakan dulu riwayat ni. Nak kata bahawa Sayyidina Uthman ni punyalah baik orangnya, rumah dia kena kepung pun bukannya dia
Osman suruh pergi serang pemberontak tu. Bahkan sempat lagi berdakwah kepada mereka semua ni. Cuba bayangkan kalau seorang khalifah, seorang ketua negara, rumahnya dikepung. Dikepung tu dengan maksud dikawal. Tak boleh keluar. Nak pergi kedai ke, nak pergi jumpa orang, tak boleh. Kepung kat dalam rumah. Kalau keluar, memang kita kata, istilahnya bahayalah. Jadi Osman duduklah dalam rumah. Dan dalam masa yang sama, Osman tidak keluarkan arahan apa-apa kepada para sahabat lain untuk menyerang pemberontak tu. Jadi semua para sahabat pun tunggu kat luar. Jadi dalam masa kepungan tersebut, Sayyidina Osman ni sempat, kan, barangkali tak disebut di sini, kita boleh gambarkan ketika Osman dikepung, beliau mungkin melaungkan daripada tingkap barangkali, ataupun jumpa dengan orang, mungkin cakap dari jauh lah kan. Seolah-olah nak mengatakan bahawa dia tak bersalah. Osman ni tidak bersalah dan menjadi mangsa. Bukannya bukti-bukti, bukan tuduhan, bukan cercaan, bukan makian, apa tak. Beliau hanya mengulangi balik apa yang Nabi sabdakan kepada diri dia. Ini satu benda yang kita istimewa lah, khusus pada sahabat besar. Kita tak boleh lah kan. Kita orang biasa. Kita buat salah. Contoh kan. Kita buat salah ke apa. Kau tahu tak aku ni siapa? Kan? Itu kita orang biasa lah kan. Tapi Osman, sahabat besar, dia lain. Konteks dia berbeza. Yang sabdakan tu adalah Rasulullah kepada diri dia. Yang kepung Osman ni bukannya sahabat. Orang yang datang mana tak tahu. Dia mungkin baru masuk Islam. Dia tak kenal Osman ni. Sedangkan Osman ni sahabat besar yang didoakan oleh Nabi. Jadi Osman pun ulang kembali, ingatkan kembali tentang tindakan mereka yang mengepung diri dia tu. Katanya, kamu semua ingat tak? Ataupun aku nak bagi tahu. Rasulullah pernah bersabda, kan, siapa yang membeli ataupun menggali satu perigi tu, namanya perigi rumah, dia akan dimasukkan syurga. Dan aku buat apa yang Nabi buat tu. Macam tu. Maksudnya apa? Sumbangan Osman tu besar. Kadang-kadang orang tak kenal. Orang kadang-kadang, itulah sekarang macam hari ni kan. Kita kata kita duduk hentam-hentam kat media sosial kan. Kita tak kenal pun orang tu. Tapi kalau kita kenal, mungkin kita tak buat. Itu masalah dia. Isu dia adalah sebab kita tak kenal. Jadi Osman bin Affan terpaksa buat macam tu supaya nak ingatkan orang, mungkin orang yang baru masuk Islam ni, mereka tak kenal. Supaya dia tahu siapa diri dia dan apa hubungan dia dengan Rasulullah. Kan? Ini satu benda yang kadang-kadang kita kena ingatkan jugalah. Bukan nak kata Osman ni banggu, bajet ke apa. Tak. Mereka tak ada rasa macam tu. Nak kata bahawa Rasulullah pernah menjanjikan dia. Kata-kata Rasulullah ni adalah, dia kata bukannya benda yang main-main lah. Siapa yang bagi ataupun beli sumber air perigi rumah ni, dia akan masuk syurga. Di mana perigi rumah ni adalah satu perigi yang asalnya dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika mana Rasulullah dan sahabat berhijrah ke Madinah, Yathrib, sumber air tak ada. Yang ada satu perigi ni tapi dimonopoli oleh orang Yahudi. Jadi disebabkan ni, susahlah orang Islam nak pergi kan. Pergi nak minta air, orang Yahudi markup tinggi-tinggi. Kadang-kadang sekat air kan. Jadi Rasulullah kata, siapa yang boleh beli, syurga untuk dia. Itu Rasulullah lah sabdakan. Jadi Osman tanpa fikir panjang, dia terus buat apa yang Rasulullah kata. Dia pergi jumpa orang Yahudi tu dan dia beli perigi itu. Dan selesai masalah umat Islam. Dia kata satu jasa yang besar. Dia kata Osman tak beli perigi tersebut, macam mana keadaan umat Islam di Madinah waktu itu, kan? Mungkin kehausan, tak ada sumber air dan sebagainya. Yang kedua, satu lagi Nabi SAW bersabda, yang dijanjikan syurga untuk diri dia, disebabkan jasa sumbangan dia, man jahaza jaisyal usrah, ketika itu perang Tabuk. Rasulullah isytihar perang, kita hantar tentera nak melawan Rom di Tabuk. Tapi waktu itu musim kemarau. Tentera yang elok ramai, tak silapnya dalam 10,000 ataupun beribu-ribu lah orang, kalau tak silap saya. Berkurangan. Disebabkan oleh orang munafik ni keluar. Tarik diri last minute. Tinggallah sikit tentera, bekalan pun tak cukup. Dalam musim panas. Jadi sebabkan itu, Rasulullah pun bersabdalah, man jahaza jaisyal usrah,
Maka siapa yang membantu mencukupkan keperluan tentera ketika ini, kalau itu susah ni, maka falahul jannah, maka dia akan dapatkan syurga. Fajahaztuhum, maka Uthman ingatkan kepada mereka, aku yang buat apa yang Nabi sabdakan. Jadi nak katakan bahawa bukan calang-calang lah, bukan pemimpin biasa, bukan orang lekeh-lekeh kan, yang dikepung oleh mereka-mereka ni. Kan, seorang pemimpin sahabat besar. Tapi diperlakukan sebegitu rupa. Satu penghinaan sebenarnya kan. Jadi nak kata begitulah. Jadi di hujung hadis, di hujung riwayat ini, qala fasaddiquhu. Lalu Abdurrahman As-Sulami kata, setelah Uthman bin Affan mengatakan perkara tersebut, maka orang yang kepung ni daripada tak tahu, fasaddiqu bima qala. Maka mereka pun tahu. Cumanya nak dijadikan cerita, tak adanya Allah Ta'ala, kepungan itu terus berlaku dan akhirnya membawa kepada syahidnya Saidina Uthman bin Affan. Cuma nak katakan ada setengah-setengah daripada orang yang mengepung tu dah sedar lah. Dia tahu, Uthman ni saya usah. Okay. Mungkin barangkali dia tak lagi join kumpulan tersebut ke kan. Mungkin sebahagian dah jauhkan ke macam mana kan. Jadi nak katakan bahawa dua sumbangan besar yang Saidina Uthman bin Affan ni dilakukan ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi itulah dia. Dalam peristiwa ni sebenarnya banyaklah ibrah yang kalau kita dapat lihat. Kadang hari ni orang kata apa? Disebabkan barangkali mungkin satu kesilapan. Kalau kita lah orang biasa ni, satu kesilapan kecil yang kita buat, habis dipadamkan kita punya kebaikan kita. Itulah kita doalah kepada Allah Ta'ala supaya dia jauhkanlah daripada perkara macam tu. Jadi itulah benda tu terjadi kepada Uthman. Orang tak tahu jasa sumbangan dia, tapi disebabkan oleh beberapa perkara yang benda boleh bincang, benda boleh disusun, boleh boleh disusun bersamalah, di persefahaman balik, tapi orang tak nak memilih untuk menentang beliau. Jadilah sebagaimana yang telah berlaku. Inilah dia antara dia lah kan, kedermawanan Uthman. Jadi waktu itu barangkali pasal Nabi SAW bersabdakan kepada Uthman, boleh jadi Abu Bakar waktu itu, beliau dah infakkan hartanya semua. Sebab satu benda menarik kalau kita baca sejarah, Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain berhijrah, mereka kebanyakannya selai sepinggang. Kan? Tu nak kata menarik tak? Abu Bakar tinggalkan semuanya hartanya di Mekah. Umar pun sama, banyak sahabat yang kaya-kaya pada asalnya. Abdurrahman bin Auf, mereka semua berhijrah, mereka tinggalkan barang-barang di Mekah. Tapi Uthman ni ada satu riwayat yang saya baca, nak jadikan cerita, waktu Uthman ni berhijrah sampai ke Madinah, dia punya istilahnya apa? Keuntungan perniagaan yang dia dah bawa sebelum ni datang terus ke Madinah. Istilahnya apa? Macam dividen lah, begitu kan? Macam dah labur. Dividen ataupun keuntungan perniagaan dia sebelum berhijrah tu terus datang, bawa sampai ke Madinah, dan Uthman adalah kekayaan sedikit, duit sedikit, dan itulah yang menyebabkan Uthman boleh beli telaga rumah, kemudian boleh persiapkan pasukan tentera. Jadi Uthman ada balik dia punya harta, jadikan cerita. Jadi kira sahabat semua tinggalkan hartanya, tapi adalah peristiwa-peristiwa tertentu menyebabkan macam Uthman dia dapat balik harta dia melalui perniagaan yang lepas. Macam tu. Kemudian ada satu lagi riwayat sebagai riwayat tambahan daripada Abdurrahman bin Khabbab. Beliau berkata, saya menyaksikan Rasulullah memberi perintah kepada pasukan Islam yang berada dalam keadaan sukar, iaitu Jaish al-Usrah. Pada ketika itu Uthman berkata, wahai Rasulullah, saya akan membekalkan 100 ekor unta lengkap dengan pelananya untuk berjuang di jalan Allah. Seterusnya baginda menyuruh kaum muslimin untuk berangkat dan pergi berperang. Uthman kemudian berkata, saya akan membekalkan lagi 200 ekor unta lengkap dengan pelana untuk berjuang di jalan Allah. Bagi kali ketiga Rasulullah menyuruh kaum muslimin berangkat jihad di jalan Allah. Uthman berkata, saya akan membekalkan 300 ekor unta lengkap untuk jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma'ala Uthmana ma'amila ba'da hazih.
Tidak ada sebarang bahaya lagi yang akan menimpa Uthman selepas ini. Riwayat Tirmizi. Jadi diceritakan lagi kedermawanan Uthman ni macam mana, nak kata satu segi banyaknya harta Uthman ni kan. Waktu perang Tabuk, kembali pada perang Tabuk, lebih detail lagi ceritanya, baginda SAW menyeru kepada kaum muslimin, siapa yang ada ni kata, siapa yang siapa yang ada apa-apa harta untuk didermakan, maka dermakanlah. 3 kali Rasulullah ulang, 3 kali Uthman kita kata letak, atau istilahnya apa? Letak deposit lah. Umpamanya kan. Kali pertama Rasulullah kata, siapa yang ada harta silakan untuk infak. Uthman bagi 100. Kali kedua Rasulullah kata letak 200, 300. Maksudnya apa? 3, 500 lah, 600 lah. 600 ekor semuanya. Kan nak kata. Boleh jadi campur semua jadi 600, dan boleh jadi juga Uthman meningkatkan jumlahnya daripada sikit makin meningkat kan. Boleh jadi dua keadaan. Tapi nak katakan bahawa kita kata Uthman ni memang kita kata mengalir je lah. Kalau nak infak tu mengalir je kan. Apa yang Rasulullah perintahkan, beliau ada saja untuk Islam. Dan itulah Nabi SAW bersabda, ma'ala Uthman ma'amila ba'da hazihi. Tiada sebarang bahaya lagi akan menimpa Uthman. Boleh jadi bahaya dari sudut kita kata kesusahan. Kesusahan. Sebab dah makin banyak diinfakkan, makin mudah ataupun kesenangan yang didapat. Macam itulah. Ada lagi riwayat lain mengatakan Abdul Rahman bin Samurah mengatakan, tadi unta yang ni Uthman datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa 1,000 dinar. Tak kira baginda sedang mempersiapkan Jaish al-Usrah. Kemudian baginda menyimpannya dan bersabda, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yawm. Tidak ada sebarang bahaya lagi yang akan menimpa Uthman atas apa yang telah dilakukan selepas ini. Sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 riwayat, boleh jadi Uthman bagi semua ataupun boleh jadi salah satu ikut riwayat ini. Nak kata dari sudut harta benda pun ada, dari sudut duit pun Uthman ada. Nak kata kaya ni lah Uthman bin Affan. Okey. Kemudian selesai itu tentang peristiwa Jaish al-Usrah. Kemudian yang kedua daripada Bishr bin Bashir al-Aslami, daripada ayahnya beliau berkata, tak kala golongan Muhajirin tiba di Madinah, air pada ketika itu sangat diperlukan. Pada ketika itu terdapat seorang lelaki daripada Rifah yang memiliki sebuah telaga yang dikenali sebagai rumah. Dia menjual air daripadanya dengan harga secupak makanan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada lelaki itu, bi'niha bi'ainin fil jannah. Faqala, ya Rasulullah, laysa li wala li'ayali ghayruha la astati'u dhalik. Fabalagha dhalika Uthman fashtaraha bi 35,000 dirham. Thumma ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ataj'alu li mithla alladhi ja'altuhu lahu 'aynan fil jannah in ishtaraytuha? Qala na'am. Qala qad ishtaraytuha wa ja'altuha lil muslimin. Jadi Rasulullah berjumpalah dengan orang lelaki tadi kan. Kalau dalam riwayat ini mengatakan Bani Rifar. Di setengah lain mengatakan orang Yahudi, Yathrib. Tapi apapun cerita, dia memiliki telaga yang dimonopoli dan dijual lah. Kan yang dia kata dia boleh jual tapi dengan ada unsur-unsur penindasan. Barangkali dengan kaum muslimin mereka orang ni jual mahal. Jadi susahlah, dah lah kawan tu baru berhijrah kan. Nak kena bayar mahal-mahal pula kan. Lalu Rasulullah katalah, juallah ia kepadaku. Kan? Maksudnya Rasulullah sendiri offer dekat pemilik telaga tu. Jual kepada aku, nanti kamu akan dapat mata air di dalam syurga. Jawab lelaki itu, wahai Rasulullah, saya ada keluarga dan tidak memiliki apa-apa selain mata air telaga ini. Bagi alasan lah, saya tak boleh jual lah. Saya ada keluarga nak menyara, macam tu lah kan, umpamanya kan. Saya tak dapat menjualnya, lantaran itu perkara ini sampai kepada Uthman dan beliau membelinya dengan harga 35,000 dirham. Dirham ni duit perak lah. Kemudian beliau menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, adakah
Tuhan masih menjanjikan perkara yang serupa kepada saya, iaitu dijanjikan mata air di syurga jika saya membeli telaga itu. Jawab baginda, ya. Beliau berkata, saya telah membelinya dan menjadikan telaga tersebut milik umat Islam. Ni nak kata Osman ni berlumba-lumba, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan untuk manfaat kaum muslimin. Dengar saja apa-apa tawaran daripada Rasulullah, Osman akan cepat-cepat pergi. Kan? Ini saya bagi ingatan Ni pada zaman tu mungkin saya terpaksa cakap juga sebab ialah dengan kemunculan agama-agama yang sesat, faham-fahaman yang menyeleweng. Kita minta jauh lah semua daripada perkara-perkara tersebut. Dan mereka konon-kononnya mendakwa itu, ini dan sebagainya. Jadi pengikutnya pun ikut bersama kan. Waliyahzubillah. Kita tidak mahulah Cuma apa yang kita nak bincangkan adalah bagaimana pada zaman Rasulullah masih hidup. Dan apa yang Rasulullah cakap itu benar. Dan para sahabat bersungguh-sungguh untuk merealisasikan, menunaikan apa yang sabda Nabi tersebut. Jadi seolah-olah macam Rasulullah offer kepada tuan punya perigi. Tuan punya perigi tak nak. Sekali Osman buat benda tu, Osman dengar, Rasulullah janjikan air syurga, mata air di syurga. Dia pun beli. Dan dikonfirmkan dengan Rasulullah, Rasulullah, betul ke siapa yang beli perigi ni akan dapat ganjaran sekian-sekian? Rasulullah kata, ya. Maka seronok hati dia. Ya Rasulullah, saya dah beli dan saya bagi guna free kepada semua umat Islam. Itu kita kata satu jasa sumbangan yang besar lah. Kembali kepada apa yang hadis yang pertama tadi. Kita laluan azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Jadi sebagai penutupnya, begitulah apa yang kita boleh ketengahkan antara riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kedermawanan Uthman bin Affan. Dan satu perkara jugalah kalau kita refleksi bagaimana kita nak melihat sirah ataupun kisah-kisah para sahabat ni, memang akan jadi kita akan jumpa macam-macam versi. Ada sahabat yang kita kata serba kekurangan, mereka juga berinfak, dan ada sahabat yang diberikan harta yang banyak dan mereka pun juga berinfak. Jadi dengan kata lain, kita boleh katakan bahawa isunya adalah bukanlah kita ni ada kaya ke miskin. Isunya adalah galakkan untuk berinfak. Kalau kita tidak betul-betul tidak mencukupi, tidak jadi masalah kan. Kita selesaikan perkara yang penting dulu. Dan kalau kita ada lebihan-lebihan yang banyak harta kita, memang kita digalakkan untuk berinfak. Yang jadi masalahnya yang apa kita kata yang dah kaya melimpah ruah tu sendiri payah untuk berinfak. Itu yang jadi masalah. Dan kita doakanlah kepada Allah Taala semoga moga kita dikurniakan kecukupan dan sebagainya, kita dapat memberi kembali kepada orang yang memerlukan. Dan itulah dia kan, dalam Islam kita ada perkara yang wajib iaitu zakat, dan kita juga ada perkara-perkara sunat disebut sebagai sedekah dan amal jariah. Baik, kalau kita boleh yang terakhir kalau ada gambar tak? Kita page 72 ada ke? Okey, yang terakhir. Sebelum yang terakhir, jadi mungkin mungkin ada Tuan Haji Hajah yang pernah pergi ke Madinah. Mungkin tak tahulah, mungkin ada mutawif cerita tak di mana makamnya Uthman bin Affan. Kalau Abu Bakar dan Umar, kita tahu kan di Raudhah. Jadi di mana makam Uthman? Jadi makam Uthman ada di perkuburan Baqi'. Tandanya pun tak ada berapa sangat. Ini saya carilah gambarnya daripada catatan-catatan buku yang ada. Macam inilah rupanya makam Uthman bin Affan. Tanda tu dia zoom kat situ. Gambar tu ada. Mungkin boleh tanyalah kalau anda kata dapat rezeki pergi ziarah Baqi'. Ziarahlah makam Uthman bin Affan, khalifah ketiga Islam. Dan kalau ada yang bertanya kenapa makamnya sebegitu, kita akan cerita pada bulan hadapan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.